Okay, Assalamualaikum guys. Hari ni saya nak tunjukkan bagaimana nak buat reban ayam menggunakan PVC. Contoh je. Boleh bergaduh pula. Ni ayam alat siasat saya. Ni antara reban yang pertama saya buat. Dan ni reban yang kedua. Dalam ni ayam bersolok. Beza kedua-dua reban ni adalah PVC yang saya gunakan. PVC ni lebih kecil berbanding dengan yang satu lagi. Ini tak salah saya 15mm saiz dia. Yang ni PVC bersaiz 20mm. Agak tebal lah. Agak tebal. Reban yang pertama ni dah masuk 1 tahun setengah dah. Saya buat reban ni setahun setengah. Yang reban yang kedua ni dah setahun. Masih lagi kukuh, masih lagi kuat, masih lagi bertahan. Ribut ke apa ke, masih lagi bertahan. Tak ada masalah. Ramai yang kata guna PVC ni tak tahan, kalau kena ribut dia senang roboh. Tapi alhamdulillah dah setahun lebih saya buat ni, tak ada masalah langsung. Kejap lagi saya akan tunjukkan macam mana nak buat reban ayam menggunakan PVC yang berskala 6.8 saiz dia, 6.8 kaki. Okey, stay tune guys. Okey guys, so saya nak tunjukkan beberapa PVC yang saya dah potong. PVC ni dia ada ukuran-ukuran dia. Kalau ikutkan kita memerlukan panjang 2 kaki sebanyak 40 batang, 3 kaki sebanyak 15 batang dan 4 kaki 10 batang untuk membina reban ayam seperti ini ya. Okey, jadi kita akan tunjuk dia punya konektor-konektor yang saya beli. Okay guys, kita dah siap buat dia punya rangka bawah. Okay, sekarang ni rangka bawah dia sama macam reban-reban saya yang sebelum ni. Yang penting jangan lupa gam lah. Kena ada gam. Benda ni menggunakan konektor saja, sambung-sambung saja, tak susah pun. Sekarang ni dia lekat lah, kuat lekat. Tak senang tanggal lah. Cumanya sekarang ni saya tertinggal saya punya
PVC yang berskala panjang dia lebih kurang setengah kaki untuk saya buat sambungan daripada tiang-tiang ni ke bumbung. Jadi sekarang saya kena pergi ke hardware lah untuk ambil balik belen-belen yang tinggal tu. Okay, stay tune guys. Nanti kita sambung balik sekali. Okay guys, di sini saya nak tunjukkan beberapa konektor yang saya dah beli di Shopee. Sebab konektor ni agak jarang ada di kedai-kedai hardware. Contoh 4-way konektor macam ni. Lepas lagi 45 degree konektor. Kita perlukan lagi macam X konektor. Lagi macam T konektor, 90 degree konektor. Dan ni pun susah cari juga yang 3-way ni. Kena beli kat Shopee. Sebab ni konektor untuk DIY, bukan untuk piping lah ataupun wiring. Sebab wiring jarang guna, tapi boleh guna. Cumanya nak dapatkan ni agak susah lah. Kena beli kat Shopee lah. Dan ni antara hasil pertama untuk rangka. Dan kita akan sambung untuk buat dia punya bumbung dari sini. Yang saya kata tadi, konektor tak ada tadi. PVC kecil yang lebih kurang 1 inci ataupun 2 inci lah. Nak sambung buat bumbung atas. Okay, kita akan sambung. Okay, stay tune. Okay guys, sekarang kita dah siap buat binaan rangka. Alhamdulillah, semuanya meet the spec. Dan saya rasa yang ni agak rendah sikit sebab saya rasa ukuran untuk atap ni saya rendah sangat. Sepatutnya 5 kaki, tapi saya buat 4 kaki. Tapi tak apa, masih sama, cuma dia rendah sikit lah, rendah sekaki. So, jadi kita akan sambung untuk pasang jaring di sekeliling rangka reban ni lah. Okay. Okay, kita dah siap untuk pasang yang belah bawah. Cuma depan ni ada sikit lagi tertinggal, pada cukup. Tapi saya ada beli jaring lain. So lepas ni kita akan sambung dengan buat belah bumbung pula atas. Sebab kita tutup semua supaya binatang-binatang buas, binatang liar tak masuk dalam. Okay, so sambung.
clashes twilight, echoes boom. Sons of war bear hopes flag high, march through fire, never shy. Battle drums pound in our hearts, charge into fray, leave fear apart. Bullets rain, yet we stand strong. For honor, glory, fight till dawn. Okey, saya dah siap pasang dia punya jaring. Kita tengok, kita pasang jaring keliling. Depan ni belum lagi lah. Okay, depan ni kita sambung. Kita buat lain. Tengok belah atas. Tutup semua supaya haiwan liar, haiwan buas, haiwan membelit ni, dia tak boleh masuk. Tutup keliling, insyaAllah. So far pengalaman saya buat, tak ada lagi lah haiwan liar ataupun haiwan buas masuk, haiwan berbisa masuk. Tak ada lagi, alhamdulillah. So lepas ni kita akan teruskan sambung tutup di belah belakang ni dan di belah depan ni pula. Okay, stay tune. Okay guys, kita dah siap pasang di belah depan, di atas ni dan belakang. Sekarang ni cuaca agak panas, dan saya rasa kita akan sambung part 2 nanti untuk siapkan bahagian belakang dan kita tutup dengan atap dengan canvas ataupun dengan banner pakai. So insyaAllah kita akan sambung di part 2 dan nantikan sambungannya nanti saya akan update kemudian. Okay, teruskan menonton dan support saya. Okay, thank you.